Dan Assalamualaikum, salam kripto, salam financial freedom. Apa khabar tuan-tuan puan semua? Sekarang ni keadaan agak huru-hara, okey, dari sudut geopolitik, dari sudut ekonomi dunia dan sebagainya, sangat-sangat huru-hara disebabkan apa yang berlaku sejak minggu lepas. Okey, 28 Februari berlakunya serangan ke atas negara Iran oleh tentera US dan juga Israel. Okey, dan akibat daripada operasi yang dilakukan oleh tentera US dan Israel, mereka berjaya memadamkan pimpinan-pimpinan tertinggi di Iran. Okey, dan antara pimpinan tertinggi adalah Ayatullah lah. So dia adalah yang top dan dia berjaya dipadamkan oleh tentera Pakatan US dan juga Israel. Okey, dan akibat daripada serangan yang diorang lakukan, dari perspektif US dan Israel, bagi mereka operasi ini berjaya sebab dia berjaya padamkan orang kata apa ni, pimpinan tertinggi dekat Iran. Tetapi benda yang tak ada orang sangkakan, termasuk US dan juga Israel, adalah serangan balas yang dilakukan oleh Iran. Dan serangan balas daripada Iran ni bukan sesuatu yang kita panggil acah-acah ataupun dia buat seperti mana US dan Israel, di mana mereka akan menghentam hospital, menghentam sekolah, menghentam rumah dan sebagainya. Namun Iran, dia punya serangan adalah sangat strategik. Dia serang infrastruktur seperti bangunan data center, seperti oil refinery, seperti pusat rawatan air. Jadi serangan Iran ni adalah serangan yang sangat strategik dan serangan yang bukan melibatkan nyawa tetapi melibatkan ekonomi. Okey, dan apa reaksi yang saya nampak sejak seminggu ni, bagaimana ini saya cerita dalam perspektif orang Malaysia. Okey, of course di luar sana, luar negara, macam-macam bagi macam-macam reaksi, tapi dalam Malaysia agak menarik. Kita ada satu site yang mana sekarang ni terus dah chop, kita berada dalam akhir zaman. Dajjal nak datang, 70,000 tentera Dajjal akan datang daripada Iran dan sebagainya. Dan ada yang kata, okay, kita nak pergi World War III, kita nak pergi akhir zaman dan sebagainya. So, one side is very, orang kata, anxiety provoking. Okay, sebab dia terus dah nampak, okay, Dajjal nak datang, kan, Imam Mahdi nak keluar dan sebagainya. Okay, ini pandangan saya lah. Pandangan saya, tak ada siapa boleh predict bila hari kiamat. Petanda semua ada, betul. Okey, petanda-petanda kecil lah. Tapi petanda-petanda besar, tak ada siapa boleh predik. Tetapi apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah, number one, bacalah surah Kahfi. Lagi bagus kalau kita hafal surah Kahfi. Okey, yang kedua, hadis ada bagi tahu, kalaulah kiamat tu memang dah datang, walaupun kita ada benih dekat tangan kita, tanamlah benih tersebut. Maksudnya, kita tak payah nak panik. Apa yang kita buat, kita teruskan. Okey, tetapi sudah tentu info-info ni kita kena follow lah. Cuma jangan panik ataupun jangan trigger your own anxiety. Okay, so one side kita ada this kind of people, okay, and also ada ramai yang share tentang informasi-informasi yang berguna kan. Mungkin kalau perang datang apa nak buat dan sebagainya. Okay, so that is another side. Lagi satu pula, dia jenis tak kisah langsung apa yang akan berlaku. Dia kata, tak apalah, kita buat kita berhappy-happy, berjimba-jimba dan sebagainya. Okay, that is another side lah. Okay, cuma saya punya side ni, saya try to be in the middle. Saya nak share beberapa poin penting berdasarkan ekonomi kita. Okay, ekonomi kita, poket kita. Okay, sebab kenapa kita takut dan sebagainya. Mungkin ada yang nampak sampai, habislah kita nak meninggal dan sebagainya, nak perang dan sebagainya kan. Tetapi saya melihat benda ni dari perspektif, kalau perang, of course lah, kita mungkin dah kena prepare macam mana nak simpan makanan ataupun nak pergi berperang dan sebagainya. Kalau tidak berlaku peperangan, okay? Kalau tidak berlaku peperangan, benda yang kita kena berhati-hati adalah impact ekonomi yang kita akan rasa.
Okey, kalau tak ada perang, dia akan serang kita dari perspektif ekonomi kita, duit poket kita. Okey, inilah yang saya nak tuan-tuan dan puan perhalusi dan cuba fikirkan. Okey, sebab sekarang ni kita nampak dekat Teluk sana, negara Teluk seperti Arab Saudi, Bahrain, Oman, UAE dan sebagainya, antara kegiatan ekonomi mereka adalah mengeksport minyak. Okey, dan Iran pun mereka mengeksport minyak. Jadi mereka ekspor minyak menggunakan kapal laut lah. Dan kapal laut ini, okey, tak kiralah dari Bahrain ke Oman ke Kuwait ke kan, dia akan melalui satu terusan yang sempit yang dipanggil Strait of Hormuz. Okey, dan Strait of Hormuz ni lah banyak berlaku serangan sekarang ni, peperangan semua misail dan sebagainya banyak dilancarkan di Strait of Hormuz, targeting mereka menyasarkan kepada kapal-kapal laut yang bawa barang, yang bawa minyak dan sebagainya. Okey, ini adalah orang kata counter attack yang mana Iran bagi disebabkan Israel dan US memulakan peperangan ini dengan memadamkan pimpinan-pimpinan tertinggi. So ini adalah orang kata counter attack daripada Iran, dan counter attack mereka sangat-sangat orang kata akan kena dekat poket kita. Okey, walaupun perang ni mungkin beribu kilometer jauhnya, tetapi serangan yang dilakukan ni akan memberi kesan kepada poket kita. Okey, jadi apa yang berlaku sekarang dekat Strait of Hormuz ni, dari perspektif ekonomi, saya nak cerita dari perspektif ekonomi. Geopolitik ramai dah cerita. Okey, saya nak cerita dari perspektif ekonomi. Apa yang sedang berlaku sekarang ni, kapal-kapal tak nak bergerak. Okey, kenapa kapal-kapal tak nak bergerak? Yang pertama memang obviously depan diorang nampak misil semua tengah terbang dan sebagainya. Okey, sebab kapal-kapal ni, diorang ni bawa barang berjuta-juta, mungkin beratus-ratus juta, dan kos kapal dari sudut orang kata nak operasi kapal semua ni pun another few million dan sebagainya. Jadi diorang bawa something yang beratus-ratus juta, dan kalau kapal tu tenggelam, habis. Okey, mungkin syarikat perkapalan tu boleh bankrupt. Jadi apa yang mereka buat selalunya, mereka akan ambil insurance. Dan insurance ni diorang kena bayar premium lah. Mungkin kalau diorang ada shipment dalam 100 juta, diorang punya premium mungkin 1%, 2%, mungkin 1 juta, 2 juta macam tu. Tetapi disebabkan berlakunya peperangan ni, syarikat insurans mungkin akan kenakan premium yang lebih tinggi. Okey, itu satu hal lah. Dan yang lebih buruk adalah ada syarikat-syarikat insurans yang tak nak menanggung. Okey, dia pull out. Dia cancel the policy. Okey, sebab kita kena faham syarikat insurans, konsep dia adalah sama macam crypto exchange. The house always wins. Okey, kita kena faham bila kita berurusan dengan mana-mana industri atau mana-mana syarikat, kita kena tanya soalan ni. Adakah the house always win? Okey, so syarikat insurans punya business model adalah berdasarkan risiko dan orang kata kebarangkalian risiko tu berlaku. Kalau kebarangkalian risiko tu rendah, diorang tak ada masalah nak bagi coverage. Tetapi dengan keadaan sekarang ni, kebarangkalian kapal kena serang dengan misil tu sangat tinggi. Jadi diorang tak nak cover. Kalau cover pun dia charge premium yang tinggi lah. Okey, jadi kapal dia tengok dah tak ada insurans, macam mana diorang nak bergerak? Okey, walaupun US ada bagi jaminan di mana ada beberapa kapal penting yang orang kata tentera, Navy diorang ni akan escort lah. Dan US pun kata tak apa kalau syarikat insurans tak boleh cover, kerajaan kita boleh bantu untuk cover. Tetapi kita kena faham, kerajaan US sekarang ni dipimpin oleh Donald Trump. Donald Trump ni sembang je. Okey, dia akan cakap tapi dia tak akan buat. Okey. So ini adalah risiko yang kebanyakan syarikat-syarikat perkapalan kena tanggung. Okey, dia nak bawa barang ke, dan yang paling penting dia nak bawa minyak. Jadi bila minyak tak bergerak, kita kena faham Strait of Hormuz ni, diorang punya orang kata global supply ni 20% minyak ni supply dia daripada Strait of Hormuz. Okey, lain-lain adalah dekat Selat Melaka pun ada juga.
Okey, antara top 5 jugalah. Tetapi Strait of Hormuz ni dia bawa 20%. Jadi bila 20% ni dikacau, dia akan bagi kesan dekat semuanya. Sebab apa? Kita kena faham, dunia ekonomi moden bergerak berasaskan tenaga. Tenaga ada banyak cara lah kan. Kita boleh dapatkan tenaga. Tenaga daripada hidroelektrik kan. Tenaga daripada geothermal, dari kincir angin dan sebagainya. Tetapi kita sekarang ni cerita pasal ekonomi moden. Ekonomi moden digerakkan oleh tenaga yang datang daripada minyak dan gas asli. Okey, walaupun ada kata sekarang kan EV dah naik, orang dah pakai EV dan sebagainya. Betul, benda tu sedang meningkat naik, tetapi yang masih mendominasi kebanyakan orang kata transportation, industri, semuanya pakai minyak. Okey, jadi bila harga minyak naik, sekarang ni sedang naik harga minyak, mungkin akan pergi $100 kan. Bila harga minyak naik, dia akan bagi kesan inflasi. Maksudnya harga barang naik. Kenapa harga barang naik? Sebab orang kata sekarang ni transportation cost dah tinggi. Okey. So bila dah sampai dekat Malaysia, impact yang dekat Strait of Hormuz ni, yang dekat negara Iran dengan negara-negara Teluk ni kan, dia punya kos, orang kata kos yang diorang tanggung ni akan impact sampai ke Malaysia. Okey, jadi jangan terkejut tiba-tiba inflasi naik. Okey, jadi apa yang tuan-tuan puan kena buat, bukan just panic macam orang kata panic terburu-buru. Okey, sekarang ni you need to be strategic. Sebab of course kita tak nampak kesan dia sekarang lah, sebab sekarang tengah berperang dan sebagainya. Tetapi tunggulah dalam masa beberapa minggu, dalam masa beberapa bulan, kita akan mula nampak kesan dia. Banyak syarikat, sebab bila harga minyak naik, syarikat-syarikat mungkin ada yang kena start buang pekerja, ada yang dah orang kata tutup cawangan kan. Sebab apa? Dia akan impact. Of course, harga minyak akan naik. Bila harga minyak naik, harga barang naik, harga servis naik, semua benda tu akan naik. Walaupun orang boleh kata, tapi kan kita ada Selat Melaka, minyak boleh datang dekat pakai Selat Melaka pun okey je, kita boleh dapatkan minyak daripada tu kan. Ya, tetapi kita kena faham, harga minyak dia tak ikut geografi, dia ikut global. Kalau dekat global naik disebabkan isu Timur Tengah, sudah tentu dekat semua negara pun dia akan naik. Okey, jadi kita kena faham kita berada dalam fasa di mana semua barang akan naik. Okey, most likely akan naik. Tak kiralah peperangan ni habis hari ini, ataupun peperangan ni habis bulan depan, ataupun peperangan ni habis dalam masa lagi setahun. Okey, yang pasti benda dah triggered. Bila benda dah triggered, dia akan bagi impact. Okey, dan macam mana orang kata kita nak bersedia dengan impact tu, yang inilah tuan-tuan puan kena fikirkan. Okey, sebab number one, of course kita boleh kurangkan kos, kita boleh tingkatkan produktiviti. Okey, itu kalau kita nampak peluang lah. Alright, dan lagi satu benda tuan-tuan puan kena tengok market. Okey, sekarang ni adalah waktu untuk tengok market. Sebab apa? Of course, ramai yang akan menjual. Okey, ada yang akan drop. So macam kita nampak emas mula jatuh. Lepas tu saham dah mula jatuh, dah mula lemah lah. Saya akan gunakan ayat lemah. Okey, dia dah mula lemah. Kripto dah jatuh lama dah. So kripto sekarang ni dia macam tak ada apa-apa impact sangat. In fact dia dah naik sedikit. Okey, jadi kita kena tengok pergerakan-pergerakan ni. Sebab apa? Bila harga barang meningkat kan, capital market pun akan semakin naik. Okey, capital market pun akan semakin naik. Jadi kita kena tengok dekat mana kita nak posisikan diri kita untuk ride kenaikan tersebut. Mungkin bukan sekarang, okey, tapi selepas orang kata dah habis tekanan inflasi dan sebagainya, market akan start pulih.
Dan dekat situlah kita kena tengok apa orang kata, saya takkan kata okay fully focus on crypto sebab sekarang ni orang kata aset dia dah, semua aset ada liquidity masing-masing. Boleh jadi apa saham naik, boleh jadi emas naik, boleh jadi crypto naik, ataupun maybe sekarang kita dah ada, ialah dengan adanya hyper liquid dan sebagainya, kita dah boleh letak position kita dekat harga minyak juga. Kalau kita tengok harga minyak naik, yes, of course dia akan impact kita punya harga barang dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok dari konteks capital market, bila kita trade ataupun invest dalam minyak, kita pun boleh buat duit. Okay, so sekarang ni apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, tak perlu panik pasal perang dunia ketiga, tak perlu panik pasal kiamat, tetapi tuan-tuan dan puan kena start strategize apa nak buat dalam masa 3 ke 6 bulan akan datang, sebab ekonomi dunia akan tergugat dan ekonomi poket masing-masing pun akan tergugat. Okay, so tuan-tuan dan puan dah kena start prepare in terms of macam mana untuk tidak banyak membazir, macam mana nak berjimat dan macam mana nak ada cash flow. Okay, sekarang ni saya boleh bagi tahu cash is king. Siapa yang ada cash flow yang agak banyak, dia boleh survive. Okay, dan satu lagi, jangan sesekali main leverage pada waktu-waktu macam ni. Waktu-waktu macam ni sangat orang kata sangat bahaya untuk ambil risiko yang banyak. Kalau tuan-tuan dan puan main leverage, kalau untung alhamdulillah lah kan, dah untung. Tapi kalau rugi, susah nak recover balik dengan keadaan ekonomi yang macam ni. Okay, so itu saja sedikit pesanan lah, pesanan ataupun pemerhatian yang saya nampak. Kalau tuan-tuan dan puan ada apa-apa komen, boleh drop komen apa yang kita patut buat. Okay, dan selebihnya jangan lupa untuk share video ni, like, komen dan juga subscribe. Kita akan jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.